Satu sebab kenapa wanita yang mengalami penderitaan fizikal dan mental dalam perkahwinan hari ini masih kekal dalam perkahwinan tersebut adalah sebab mereka tak ada pilihan. Mereka tiada pilihan ni sebab mereka tak ada simpanan dan juga punca pendapatan. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, kelebihan bila kita jadi kaya ni adalah kita ada pilihan. Kekayaan yang kita ada membolehkan kita bebas untuk memilih. Sebab itu ramai wanita yang tersepit dalam perkahwinan toksik kerana mereka tiada simpanan. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Wanita di zaman moden hari ini tak patut tiada simpanan dan punca pendapatan. Dengan adanya teknologi media sosial hari ini, macam-macam perkara yang boleh kita buat untuk dapatkan duit. Manakala dari sudut simpanan pula, wanita hari ini boleh mula menyimpan emas. Simpanan emas ni sangat mudah, murah dan senang untuk dibuat. Bayangkan anda boleh mula dengan modal serendah RM100 sahaja dan simpan di akaun emas Gap Public Gold. So kalau ada wanita yang tengok video ni dan berminat nak mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh isi beg biru di bawah untuk saya bimbing langkah-langkah terbaik untuk anda mulakan simpanan emas.